Assalamualaikum. Hari ni 7 hari bulan 6, malam raya haji. Macam biasa, ride balik Kelantan lagi, bawa MT lagi. Rushing sikit ni. Pukul berapa sekarang? 2.42. Jom. Kali ni macam terkejar-kejar sikit sebab besok raya, babe. Semalam hari Jumaat masih kerja lagi, full day kerja, tak ada half day. Balik rumah, tidur dulu, bangun pukul 12 tadi, simpan X-Max tu, keluar yang ni. Pukul 2.30 tadi baru keluar daripada rumah. Hopefully malam ni, bukan malam ni, pagi. Hopefully pagi ni cuaca okey lah. Minyak ada 3 bar, separuh tangki. Isi dekat Daytona Highway Betong tu lah. Penuh kat situ, tak payah nak berhenti kat Benta dah. Direct Gua Musang terus. Hopefully view okay, tak menunduk sangat. Macam tinggi pula lampu motor ni. Sebab sebelum ni fork depan ni lowered kan. Rasa masa lowered kan tu dah set lampu ni tinggikan sikit. Setup yang sekarang ni dah tinggikan balik fork tu untuk posisi asal balik. Jadi macam tinggi sikit lampu. Nanti adjust balik lah. Sini tak jam nampaknya. Ramai motor kat depan. Semua pakai ride balik kampung lah. Kita cuba target isi minyak dekat Petronas Betong. Minyak ada 2 bar. Kalau tak sempat, getih sepah kita isi. Pukul 3, 7 jam. Pukul 10 sampai. Kenapa 7 jam? Malam, babe. Memang 7 jam lah cerita dia. Tak jumpa jalan jam lagi ni. Cepat kot sampai Petronas tu. Malas nak masuk ke Sepah ni. Tak tahulah macam mana view video ni dalam gelap. Sebab ni rekod pakai mode biasa je, tak pakai night mode dia tu. Sebab night mode tu tak boleh nak set shutter speed, and then dia tak boleh record 60 fps. So kita record pakai mode biasa. Tengoklah macam mana nanti video. Ui, tinggi lampu motor aku ni. Sorry nah kalau ada yang silau. Sebelum ni ride siang ya, tak perasan lampu ni tinggi. Oh, dah tinggal 1 bar. Lelek. Slow ya. Wah, hal. Okay, tak jauh dah. Sini Shell, depan tu sikit Petronas. Isi minyak dulu, kasih penuh, lepas tu baru kita sambung perjalanan balik. RM20. Barulah yakin sikit nak pulas. Ini nak pulas lebih je, risau tengok meter minyak. Oh, ramai kereta malam ni. Duk rasa easy dekat Raub tu jam. Berkemungkinan nak lalu LPT, jarang-jarang lalu sana.
Dulu lalu dengan MT-07 exit, kena exit Bukit Besi, cari petrol pump. Jalan jarang lalu, so tak tahu target isi minyak kat mana kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk sempat ke tidak nak melapar lembu. Rasa macam tak sempat. Jalan gelap, tak boleh nak laju sangat. Nak lock throttle pun tak berani ni. Berkabut sikit nampaknya. Kereta apa kat depan ni? Menarik lampu brake dia. Oh, beza. Lain macam lampu bang. Yang ni isi UiTM, betul tak? Ramai dah berhenti sini ni. Dah jam ke depan tu. Mungkin dia orang berhenti sini tempat cerah ni kot. Selamat kan nak rehat-rehat. Sejuk. Berkabus pula kan. Sampai exit dah. Dah sampai exit. Mana ni? Raub. Pukul 4 dekat Raub. 2 jam lagi Gua Musang. Subuh terus. Lain jalan tak jelas. Visor ni pula ada tinted sikit. Dia kalau ride malam kan, kalau laluan tu lain putih jalan ni tak terang, menggagau weh. Lampu biru high beam ni pula boleh tahan terang juga. Aduh, silau. Memang nak kena rendahkan sikit lah lampu. Kereta ramai. Mungkin berhenti dekat Shell Kuala Lipis sekejap, betul-betulkan helmet, tukar bateri kamera. Tapi Kuala Lipis tu dah dekat lah dengan Gua Musang highway tu. Tengoklah macam mana nanti. Jalan berkabus. Lain jalan pula tak berapa nak terang sini. Kalau dah sampai area pokok-pokok ni, kita dah nak sampai roundabout Benta. 4.20 baru kat Benta siap. Sekarang ni kita target Shell Kuala Lipis dulu. Tapi rasa ramai kat situ ni. Kabus dah kurang sikit. Sampai Kuala Lipis. Kota Baru 200 kilo. Aduh, tak sempat tengok Gua Musang tadi. Rasa macam okey je, tak payah berhenti kot. Sini ada lampu jalan tu. Dulu gelap ni kat sini. Duk rasa jam ni. Semua pakai nak berhenti Shell. Static kan? Ke ada accident? Ni macam lori bomba ni. Bomba ni. Ada accident ke? Ada accident ke? Macam lah. Gemuk lori tu.
Oh. Ui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruk. Shell ni on tak on? Shell tak buka, tapi ada orang je. Nak masuk highway kena lalu Bukit Tujuh. Malah buta lalu Bukit Tujuh. Tapi dah nak pagi kan. 449. Tukar bateri, berasap sikit. Ramai ya. Tak payahlah. Alhamdulillah cuaca so far okay. Tak hujan. Tapi di kejauhan belah kanan ni nampak ada flash-flash kilat sikit. Tiba 13 baru sampai Merapu. Santai-santai tadi 110, 12. Rehat kata yang kanan ni. Minyak 32 bar. Bontot rasa nak berak. Aduh. Kita arena dekat Petronas Gua Musang sekejap lagi. Dah sampai hujung highway. Ya Allah, lampu brek kau silau. Pecah. Nak masuk bandar Gua Musang. RNR. Tak naklah berhenti RNR. Berhenti Petronas je. Sarapan pun tak perlu. Sebab dah makan kat rumah ni. Isi minyak. Subuh. Rehat-rehat kejap. Harap-harap orang tak ramai kat Petronas tu. RNR Gua Musang. Si minyak lah dulu. Selesai subuh. Sempat membuang kejap tadi. Sakit perut pula. Sekarang ni pukul 6.42. Motor ada di situ tu. Kena roti sebiji. Kopi stain. Video kejap lagi mungkin gelap sikit sebab nak pasang ND filter terus ni. Kalau tak nanti nak kena berhenti pasang ND filter lagi. Matahari nak terbit dah tu. Minyak penuh isi RM20. Kat Betong tadi pun RM20. Bismillahirrahmanirrahim. 6.54 Gua Musang. Jalan Gua Musang tu mesti berkabus. Sini jalan tak cantik ni. Slow sikit. Jap. Macam kuat pula bunyi exhaust ni. Betulkan jap. Okey, jom. Alah, lupa pakai cermin mata. Visor ni tak gelap sangat. Awan nano. Potong. Bagi kereta dipotong dulu. Dia nak motong susah. Kita dengan motor ni senang. Nak potong tak? Tak nak. Jadi nak tak nak ni payah. Berkabus kan? Sejuk. Tak tahu lah boleh nampak ke tak dalam video. Tebal kabus ni. Gai-gai visor ni lah. Dengan lens ni pun berkabus sudah. Aduh. Tak nampak jalan baik. Hilang bukit besar ni. Dah lepas kawasan berkabus. Tapi biasa kat depan sana ada satu lagi. Sejuk. Naik motor. Go. Banyak kereta. Dia tak jam melekat.
Tapi ni lah kereta 2 beratur macam ni. Tak nampak apa babe. Pukul 7.50 tak sampai Bandar Kuala Krai lagi. Tapi dah masuk daerah dia dah ni. Kot tengok batu jalan tadi, Kota Baru lagi 90 kilo. Letih duk main brake. Aduh, 7.50 berkabus macam ni lagi. Patutlah orang duk cakap Kuala Krai sejuk, Kuala Krai sejuk. Oi, orang nak pergi semayang raya dah weh. Dah takbir raya. Semayang pukul apa? 8.30. Tak sempat semayang raya. Apalah, boleh pergi tolong-tolong potong-potong lembu pun jadilah. Ramai orang Shell. Aduh, as expected. Jadi kita cari pot lain lah nak tukar bateri ni. Minyak ada 4 bar. Boleh sampai rumah paras. Oh, sate besar sedap lembut amboi. Sekarang pukul 8.24. Sejam sampai kot. Allah. Tak zip. Tak zip. Tak zip. Back tak zip. Back tak zip. Benda tu jatuh. Lupa nak zip bag ni tadi. Terjatuh charging case earbud ni. Sebaik tak kena lenyek lagi. Orang tak tahu hidup lagi ke tak tu. Lalai. Alright, sambung perjalanan. Cek lu. Ada yang tak zip lagi ni kan. Jangan kamera ni jatuh sudah. Ramai orang masjid ni. Masjid besar mesti ramai orang kan. Oh, penuh weh. Oh berah 8.52. Pukul 9 kat Ketere. Tak cukup tidur ni. Dia rasa bingai sikit. Macam buffering macam tu. Dan kepala ni fikir nak sampai je. Badan tak penat pun ni. Kepala otak yang bingai. Masuk highway. Tukar mode B. Gear 4. La ilaha illallah. Patutlah merayap. Cuaca mendung. Sampai Kota Baru. Berapa ni? 9-7 minit Kota Baru. Ni rasanya abah kat rumah dah habis semayang dah ni. Pukul 9 ni. Minyak tinggal 2 bar. Nak isi ke tak nak isi? Nantilah. Malas. Lamanya lampu. Okey. Sotong buncit jahat. Lain macam. Pendek. Itu baca dia pendek tau, bukan pendek. Ayo, baru merah juga kah? Malas lah tunggu. Terlalu kiri. Merah juga. Aduh.
Mana kedai Tia and Leo tu? Yang ni ke? Lupa dah kat mana. Oh ni. Dia punya brisket sandwich sedap. Alah, merah juga. Tapi yang ni macam lepas ni kita dah ke bukan? Lalu Jabatan Ori. Kota Baru. Kita nak masuk jajahan Tumpat. Apa benda tu? Nasi ayam cili giling. Goyang pula cumi kecil ni. Alhamdulillah sudah sampai. Okey. Nanti kita ride balik KL pula. Terima kasih sudi support sampai ke video kali ni. Pastinya sampai sini je lah video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana terus support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.